kita memasuki kawasan Gua Saleh atau Gua Kelelawar. Apa khabar ikat hari ni? Semoga dalam keadaan sihat-sihat ya. Kami sekarang berada di kawasan Gua Saleh atau Gua Kelelawar. Salah satu spot yang bakal kita jumpa kalau hendak mendaki ke Bukit Permata di Desa Wisata Panggak Darat, Kecamatan Linggar, Kabupaten Linggar, Provinsi Kepulauan Riau. Tahu kan Bukit Permata? Tahulah, takkan ikat tak tahu. Tapi kami belum nak cerita tentang Bukit Permata, melainkan tentang gua ni. Kawasan Gua Saleh atau Gua Kelelawar ni cukup luas. Tahun kemarin kami ada masuk ke dalam gua ni bersama peneliti dari ITB. Kalau sekarang kami tak masuk. Kami cuma tengok dari depan mulut gua saja. Kerana hari pun dah petang kan. Terus ditambah pula banyak kelelawar. Jadi baunya menyengat. Nantilah kalau ada masa kami masuk lagi ke dalam gua tu dan tunjukkan ke Ika macam mana suasana di dalam gua ni. Tapi kalau Ika nak tengok, dulu kami pernah juga upload video di dalam gua ni. Ika cari je lah ya kalau nak tengok. Kerana kalau Ika nak tengok sekarang, kami belum dapat nak tunjuk kerana kami memang tak ada masuk ke dalam tu. Kita tengok di depan ni je tak nampak isi dalam guanya kan. Memang dalam guanya. Selepas ni kira-kira apa lagi yang nak Ika tengok? Cuba komen ya.